Kata para ulama, siapa yang ada kawan orang yang soleh, maka orang soleh tu bila duduk dalam syurga, dia akan cari kawan dia. Dia akan cari kawan dia, dia akan tanya di mana aku kenal dulu ni, Fulan bin Fulan, mana dia? Tak pernah selisih dalam syurga, tak pernah nampak rumah dia dalam syurga. Dulu dia main ceramah agama sekali dengan kita, dulu dia semayang sekali dengan kita, dulu dia berjuang sekali dengan kita, dia buka puasa sunat sekali dengan kita, dia main tarawih tadarus dengan Quran sekali dengan kita. Kenapa dia tak masuk syurga? Lalu kawan-kawan yang ahli syurga ni tuan-tuan pakat berpakat, ya Allah, Fulan bin Fulan dulu beribadah denganmu, dengan bersama kami, tapi hari ini dia masuk neraka. Wahai Allah, izinkan kami memberi syafaat kepada Fulan bin Fulan.